Di Sabah, Sarawak dan juga Labuan ini kita menghadapi masalah sedikit sebab terdapat barangan tertentu yang keperluannya, bekalannya bergantung keseluruhannya daripada Semenanjung Malaysia. Contohnya adalah gula putih bertapis dan syarikat refinery ini hanya ada di Semenanjung Malaysia. Maka barang-barang seperti ini memerlukan langkah-langkah khusus. KPDN telah pun membawa satu syur kepada jemaah menteri supaya untuk bekalan gula ini kita ambil langkah khusus. Sebagaimana pada bulan Ogos hingga Oktober 2023 berlakunya gangguan bekalan yang agak besar. Itu sebabnya bersandarkan kepada isu-isu yang telah berlaku sebelum ini, kita telah mencadangkan KPDN supaya diwujudkan stok penimbal gula di Sabah dan juga di Sarawak, iaitu 1,000 metrik tan, iaitu 1 juta kilogram untuk Sabah dan juga bekalan di Labuan, dan juga 1,000 metrik tan lagi bagi Sarawak. Jadi ini untuk memastikan sekiranya ada gangguan bekalan, kita boleh rilis stok yang ada di Sabah dan juga di Sarawak tersebut.